Hai, dek saya di sini. Okey, saya nak ulas sedikit mengenai budak Akmal Saleh ni lah. Jadi semalam, Sinar Harian ada melaporkan di dalam berita mereka yang bertajuk Hidup Anwar, jeritan di Perhimpunan Agung UMNO 2025. Tiba-tiba Akmal Saleh meloncat serupa kera, tuan-tuan. Di mana beliau mengatakan tidak ada jeritan itu. Tidak ada. Ini satu pembohongan. Nak jual berita. Nak jual berita pun biarlah cara yang betul. Ini level pencacai je. Minta maaf. Ataupun kami akan saman anda. Wow. Akmal Saleh, tuan-tuan. Saman menyaman ini ibarat makan nasi, tuan-tuan. Makan nasi lemak di pagi. Makan nasi putih tengah hari. Nasi biryani waktu malam. Akmal Saleh. Dia pun dah masuk dah sesi... perbicaraan saman 25 juta. Wow. Ni dia nak saman pula Sinar Harian. Bagi saya, Akmal, apa salah kalau orang menjerit hidup Anwar? Salah ke? Adakah itu menjadi satu kesalahan besar? Mungkin aku nak beritahu, nak abang dekat hang Akmal Saleh ni, aku tampak satu kali. Mungkin pada ketika itu Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mengatakan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX telah memberi surat pelantikan secara khusus, bukan lisan main tengok-tengok saja, untuk menjaga Felda dan FGV, menteri yang bertanggungjawab menjaga Felda dan menteri. Mungkin pada ketika itu yang di atas itu mereka menjerit hidup Anwar. Ketika itu mungkinlah Sinar Harian melaporkan hipotesis ada di situ. Jadi kalau ada pun Sinar Harian nak mengatakan hidup Anwar, bagi saya itu satu komplimen. Salah ke? Salah ke Akmal Saleh? Hang ni benci sungguh ke dekat Anwar Ibrahim ni sampai tak boleh nak dengar hidup Anwar, hidup Anwar? Ni aku nak abang dekat hang Akmal Saleh. Sebelum hang ada, sebelum hang pakai pampers, Anwar Ibrahim dah masuk dulu daripada hang. Dalam UMNO ini, pernah menjadi ketua pemuda, timbalan Perdana Menteri, dan dia dulu masuk PWTC daripada hang. Cai betul lah Akmal Saleh. Aku tak boleh dapat brain lah dengan mamat ni, sekok lah tuan-tuan. Kalau orang nak sebut hidup Anwar, tak salah. Tak salah. Dia adalah orang UMNO sebelum ini. DNA UMNO. Ni AMK. Hampa ni langsung tak mau mempertahankan Presiden hampa. Nak biak juga. Ni ahli biasa berpengaruh politik media sosial terhebat pro bono ini. Mempertahankan Presiden kita. Ini satu hinaan bagi saya. Amboi sampai nak saman Sinar Harian sebab sebut hidup Anwar. Awak nak suruh sebut apa? Hidup Najib. Hidup Najib. Aku tak boleh brain, tuan-tuan. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bagi macam-macam dekat UMNO. And yet hang bertindak seperti kera. Kan aku kata membabi buta, lain macam pula. Lagi saman aku tak kisah, tuan-tuan. Kalau dia nak saman saya pun tak ada masalah. Saya masuk court kerana saya nak mempertahankan Presiden saya. Apa masalah? Isu dia sekarang ini, kalau ada pun orang menjerit, it doesn't matter. Kerana orang-orang UMNO yang berada di situ, mereka dah berada awal lagi daripada hang Akmal Saleh. Aku tak boleh brain, tuan-tuan, budak nakal ini. Bukan dekat nakal, ini budak liar. Budak liar, saya cakap. Ketua AMK teluk pun tak ada. AMK ni semua pakai pampers, tuan-tuan, pada ketika 1998 ataupun tak wujud. Muda sangat, ada yang 20, ada 23, ada 24. Cai betul tak guna seduit apa, Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi Felda dekat FGV. Hang nak apa lagi Akmal? Aku tampak sudah budak ni betul lah. Jerit hidup Anwar sampai nak saman apa nama Sinar Harian. Cai.